are Sanggalaya Production. Assalamualaikum dan anda sedang menonton Tok Tok Tok. Bukan bengkel biasa-biasa ni, bos. Wah, nampaknya kita punya audience ramai lah dekat studio. Ramai lah hari ni. Cuba tanya excited ke tak? Tanya. Sebelah sini excited tak? Wah, diorang kata excited lah. Wah, bestnya. Terima kasih lah pada penonton-penonton kita yang sedang menonton kita di studio dan juga tak lupa juga kita punya menonton di rumah. Tapi kan, ada apa awak cakap apa? Awak nak cakap apa? Cuba beritahu. Saya nak cakap apa? Ha. Saya sebenarnya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu khas kita dan Akademi Kenegaraan Malaysia iaitu Malaysia Madani. Terima kasihlah sudi datang jauh-jauh daripada bengkel kita ni. Ya, betul. Terima kasihlah sebab meriah betul lah bengkel kita pada petang ni. Soalnya kosong-kosong, sepi-sepi. Tapi Itulah. hari ni ada. Tapi ni ada aja. Hari ni ada. Tersyashul. Ada customer. Tapi kau bos, Ya. buruk juga muka bos. Awak pun sama juga. Tadi awak betulkan motor tu kan? Tak okey juga awak tu. Oh, ya ke? Tak okey jugalah. Tapi kan awak ada scotch tak? Ha. Ada. Saya Bos ada tadi? Scotch pagi-pagi tadi. Ha. Bos ada tak? Mestilah ada. Saya yang tanya. Saya mestilah ada. Takkanlah tak ada. Okey, kalau bos tahu, kalau bos scroll apa malam tadi? Kalau malam tadi kan, bukan malam tadi, pagi tadi pun saya tengok ada pasal pelumba muda negara kita. Tepuk sikit. Jadi nama dia Muhammad Hakim Danish Ramli. Ya, jadi saya bacalah beliau ni dia juara sulung Moto3 musim 22 Jun lalu. 3 musim. Ada 3 musim. Musim ketiga dia menang dekat Lita Brno. Begitu. Piau. Macam tu. Jadi kemenangan ni istimewa lah untuk dia sebab yalah menang kan, kita pun istimewa lah sebab BBB pun istimewa untuk kita. Kalau itu dia punya keistimewaan, BBB lah keistimewaan kita. Alah, disebabkan tu kan saya pun ada cerita saya sendiri. Cerita apa pula? Tahu tak, tapi cerita ni menyedihkan lah korang. Alamak, Tapi sedih saya pula. rasa korang pun tahu cerita ni. Korang nak tahu tak cerita apa? Diorang nak tapi rasanya saya tak nak. Tak dengar malah. Boleh. Okey, sambung. Okey. Cerita yang saya nak ceritakan merupakan cerita tentang gajah. Gajah. Ada pasal pemindahan 3 ekor gajah Asia daripada Zoo Taiping ke Zoo Tinoji sebelum ni. 3 gajah. 1, 2, 3. Tak, 1, 2, 3. Macam tu. Tapi tak apa. Saya macam kesian sangat sebab haiwan dekat sana semua kuru-kuru seraja. Yelah, macam saya kan hot macam ni kan. Bukan. Bukan. Tak apa. Tapi itulah, saya memang sukalah sekarang ni memang diorang menjaga haiwan apa liar kita. Itulah gajah-gajah pun comel juga kan. Berita gembira, pihak Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES sedia bekerjasama penuh menyeluruh sepanjang siasatan berhubung pemindahan gajah-gajah. Tepuklah tangan sikit. Tepuk dikit. Tepuk dikit. Macam tu. Bos malam ni? Ya, awak pun lagi gede sebenarnya. Tapi tak apa. Tadi tu raya rasa sedih. Kita janganlah galau-galau kan petang ni. Kita happy dekat BBB. Jadi, saya nak bagi tahu pula. Nanti ada buka LRT 3 akan mula operasi pada 29 Jun. Ya, orang-orang warga Kelang ni semua hebatlah. Happy lah. Tak naik KTM dah, sekarang LRT gitu. Boleh lah saya dating pas ni. Yelah, waktu dating je. Tapi kerja tak nak. Kerja saya tak nak. Kerja kot tadi. Bos tak nampak? Yelah tu, kerja apa? Berapa gaji? 2 sen. Okey, tak apa. Tapi kan, saya nak tanyalah, penonton kita sekarang ni okey ke tidak? Okey lagi, mantap. Belum makan. Kita pun belum makan lah. Belum makan, belum minum lagi. Rasanya ada kafe lah kat belakang sana. Kalau kau nak tahu lah, ada kafe kat belakang. Jadi, awak nak saya belanja tak? Ni baik hati lagi ni. Allah Akbar, baik hati lagi ni. Boleh je. Saya nak lah, tapi saya nak matcha latte. Okeylah, boleh. Kita akan ke belakang. Jadi, jangan mana? Jumpa lagi di dalam Tok Tok Tok. Bukan bengkel biasa-biasa ni. Bye.
Hai semua, sana sini suka. Kita berada di Rempah. Jom, jom. Pak, apa yang kita order sekarang ni? Untuk breakfast pagi ni. Sorry. Musim ini akan datang. We're back, everybody! Tak apa kau buat ya, Miron. Tak, I cakap Natal. Setiap kali kalau aku nak bincang assignment, tengok, hilang. Kalau kau pergi ni tu, kau pergi balik rumah. Kau tak payah nak belajar dengan orang lain. Aku jadi lelaki dulu kau baru nak kawan dengan aku. I rasa macam Sifa tak salah langsung. Like, we're here on this show untuk berbuat kawan kan. Like, what's wrong? MC aku mana? Aduh. Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam rancangan Nonong Sis. Sekarang pun kita nak makan sarapan pagi. Nak bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Menyegarkan. Kat sini ada macam-macam jenis lauk. Makan je. Kalau tak nanti kita membazir. Dia punya pedas tu sedap. Saya jenis yang orang yang suka celup banyak-banyak. Oh, rasa. Sos itu. Rasa. Takkan saya tak lupa. Nonong Sis. Nonong Sis. Sedap betul lah. Sedap, Latte-latte bos. ni. Thank you Betul tau bos belanja saya. Yelah, tak apalah walaupun duit tinggal RM2 kan tu tak apalah. Kita reda je lah. Rezeki berkat tau, tolong. Ya, tu berkat ke kalau tolong awak? Berkat lah. Oh ya ke, berkat Tapi itulah. Dari tadi kita cakap-cakap je. Tapi tak ada customer datang. Betul, sedih lah bos. Sedih lah. Tak ada pun customer nak datang. Itulah. Korang sedih tak? Sedih tak? Oh, diorang pun sedih lah tak ada customer. Itulah. Macam nak belanja. Apa? Saya dengar ada orang menangis lah tadi. Ada orang menangis pula. Kesiannya. Kesiannya. Kesian kan? Tapi kan, macam ada bunyi motor rosak. Wayang dengar. Tak Wayang. dengar pun. Bos. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Siapa ni? Ya. Oh, boleh bang, boleh bang. Tak apa bang. Kejap lagi boleh tak? Sebab saya macam busy lah sekarang. Sekejap lagi, tapi saya ada order bang. Sekejap lagi, tak apa, sekejap sekejap. lagi. Nanti Duduk tengok. dulu. Ni, duduk bang. Dulu duduk. nanti tolong tengok motor saya. Boleh. Nak kerja ni. Ya, tak apa. Pomen kita memang power ni bang. Tak payah risau, jangan risau. Okey. Tapi kan bang, satu je lah saya cakap. Kalau dah masuk bengkel BBB kami ni, Okey. dah keluar lah. Tak boleh keluar? Tak boleh keluar. Alamak, asal pula bang. Sebab Abang dalam rancangan Tok, tok, tok. Bukan bengkel biasa-biasa. Wah. Excited tak? Oh, excited. Masuk TV tau, lambai sikit. Lambat sikit. Dan yang belakang tu lambai lah juga. Takkan dia Belakang pun sorang. lambat. Ramai fans betul Alamak. lah abang ni. Tapi tadi abang kata abang food rider. Food delivery Tengah hantar order ni tadi. nampak muda lagi, student Ya, saya student lagi. Dia hantar makanan saya tadi. Kan? Oh ya ke? Jadi kita dah masuk segmen kita. Side hustle atau terpaksa. Okey, jadi abang nama apa yang sebab tak familiar. Okey, so nama saya Afiq. Oh, Nama saya Afiq tapi lebih selesa dipanggil Apek. Okey, Apek. Okey. Abang ni kan, saya nak tanyalah.
sebab abang kata abang student. Sebagai seorang student kita tahu jadual kita ni padat kan. Okey. Jadual kelas. Jadi jujurlah Pat kan. Okey. Buat saya ni memang minat atau rasa terpaksa sebab duit poket dah CCP. Nak kata terpaksa tu tidak. Dia lebih kepada nak cari duit poket lah. Tak ada istilah terpaksa pun. Sebab nak kata minat pun tidak, terpaksa pun tidak. Sebab saya pun student, banyak benda yang saya nak kena bayar. Contohnya, sebab saya pun menyewa. Saya menyewa, tak duduk college. So nak kena bayar sewa rumah, bil air, belanja, top up, makan minum, duit poket, duit minyak. So saya fikir saya tak nak macam bebankan ibu bapa saya. So saya ambil pendekatan untuk buat food delivery ni as side hustle. Wah, tepuk sikit untuk Apek. Wah, memang bagus Macam ni lah anak muda yang kita Anak muda, anak Gen Z bagus. Jangan lazy, kita semua kena rajin-rajin. Jangan rajin. lazy macam bos saya. Tahu Alamak. mengarah saja. Saya dah tua dah, 40-an dah. 40. 40 tak dapat macam 40 kan? Nampak muda lagi. Baby face. Tapi, Turayan nak tanya apa kat Abang Seng? Mesti suka kan? Dah tengah cerita ni dari tadi kan? Tak payahlah. Tanya. Okey, pernah tak Afiq satu time tu betul-betul pancit, tak ada keuangan, lepas tu tak boleh nak fokus dalam akademi. Pernah tak? Pernah and actually sekarang pun saya tengah pancit sebenarnya. Oh, dah pancit. Sambunglah kita. Bukan Saya saya pun. je pancit. Bukan saya je pancit. Saya punya dompet pun pancit sekarang. Macam Dari tu. segi kewangan, dengan ekonomi saya memang tengah pancit. Tapi, saya tak anggap benda tu macam, dia macam, benda tu tak bebankan saya punya pelajaran lah. Saya punya akademik. Sebab matlamat utama saya ni dipertanggungjawabkan untuk belajar. Dengar saya. tu. Dengar tu. Janji. Tapi kita tahu dah janji ni semua pandai cari duit. Betul. Tahu lah kalau saya tengok tracks pun tadi dah mention kan. Tracks pun ramai orang yang cari kerja kosong semua tu. Jadi bagus lah ambil inisiatif sendiri. Betul, untuk, semua ada alternatif yang baik. Ya, untuk sara hidup diri sendiri. Tapi kan, nak tanya lagi, boleh tak Apek kongsikan momen atau situasi yang paling struggle lah yang Apek pernah hadapi semasa tengah ride tu. Okay. Tiba-tiba something happen. Macam mana? Okey, saya pernah sekali tu, waktu tu hujan sangat lebat. Waktu tu hujan sangat lebat and boleh kata lebat ni macam ribut. Tapi time tu saya tengah hantar order. And then kebetulan time tu disebabkan tengah hujan lebat sangat, saya tak perasan yang minyak motor saya dah nak habis. Allah, macam tu pula. Okey, tak apa. Jadi kita dah tahu dah struggle Apek kan. Tapi kita nak tengok pula rasa orang muda kat luar sana pula macam mana. Kalau adakah diorang rasa setuju terpaksa ke memang sahasa. Ataupun rela kan? Walaupun tak kena rela kan. Tapi tak apa. Kita tanya lagi kat Apek kan. Okay. Sebelum kita tengok okey, tak apa, kita tengok dulu janji rasa macam mana. Okey. Sila. Nantikanlah. Sebagai Gen Z, adakah awak rasa kerja part time itu side hustle ataupun terpaksa? Pada pendapat saya, ia terpaksa sebab kos hari hidup sebagai student ni amatlah susah dan saya banyak benda yang kena bayar. Saya rasa side hustle sebab tak semua student yang datang daripada keluarga berkemampuan and diorang cari kerja part time tu sebagai untuk tampung kos hidup diorang and rumah sewa. Sebagai Gen Z lah, part time ni saya rasa memang side hustle lah. Sebab kita kan sebagai student, kita kurang duit dan kita perlukan duit lah, betul tak? Jadinya macam bila kita buat part time ni, kita boleh gain experience juga. Dan masa sama kita boleh bagi duit tambahan lah pada kita. Dia ikut orang sebenarnya. Ada setengah orang yang dia rasa cukup, dia tak payahlah kerja part time. Tu saya rasa memang itu side hustle lah. Bukan terpaksa. Dia boleh jadi terpaksa sebab kalau dia macam kalau tak ada cukup duit poket. So for me, it's like side hustle sebab I ada source of my income from my parents. Alhamdulillah. So I think it's a side hustle. Okay, thank you. Wah, begitu rupanya Gen Z sekarang. Ada yang kata side hustle, ada yang kata terpaksa. Tapi tak apalah, itu kan pendapat masing-masing kan? Ya, betul. Tapi kan, kita dah tengok VTT tadi tu kan. Okey, banyak-banyak benda. Apa benda yang paling penting, Afiq? Benda yang paling penting adalah rezeki yang halal dan berkat. Macam tu lah. Tepuk sikit orang untuk Apek. Tepuk sikit. Wah, satu betul lah kita punya audience pada malam ni kan. Tapi malam ni, petang ni. Tak malam lagi ni. Sabar dulu. Tapi kita rasa kan
fix dah. Saya batuk je dah fix dah. Saya belum datang kat sana Tak lagi. apa, saya batuk, saya bos. Okey. Dah tua kan, ada ilmu sendiri. Okey, dia dah siap ni. Dah telekinesis dah boleh dah siap dah tu. Okey, terima kasih bos. Jadi terima kasihlah terima kasih, Apek kerana Afiq. datang Betul. bersembang dengan kita di bengkel BBB. Kalau rosak ke apa lagi boleh datang balik. Boleh? Okey, boleh. Ya. Tapi okey. Jadi Apek dan penonton kita jangan ke mana-mana. Sebab kita akan berjumpa lagi di dalam rancangan Tak. Bukan bengkel biasa-biasa ni, bos. So Zach, let's talk about Jenny. Jenny, my girlfriend? Yes. What can I say? She's my everything. She's my water when I'm stuck in the desert. She is like a shot of espresso. Gives me the energy I need for the entire day. Her eyes, her beautiful eyes, I could stare at them forever. Her smile puts my tainted soul at ease. I'm so sorry, Zach, but she's not real. Jenny's not real. What do you mean she's not real? I've seen her before. You have seen her before, right? No. She's real, right? I should laugh, but I cry because your love has passed me by. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing. Kebaikan yang ditunjukkan di depan mata rupanya menjadi bualan hangat difitnah di belakang. Kadang-kadang aku ada titik panas. Teganya. Apabila rahsia mula dihidu, topeng kesucian mula dipersoalkan. Cantiknya. Tidaknya. Betul. Oi, perempuan. Oh, ni yang kerja kau rupanya. Punyalah aku ingat kau ni alim suci bagai. Adakah dia benar-benar bersalah atau sekadar mangsa keadaan? Kau tunggu nasi kau. Tunggu. Patutnya kan kita kena jaga boundary. Saksikan konflik penuh emosi dalam Kawanku Munafik mulai 19 Jun 9 malam setiap Isnin hingga Jumaat. Hai, kenapa lama Lina ni pilih Nazrul? Dah lah handsome. Wow, Lina lah. Lah, awak. Untuk saya? Sebenarnya saya dah lama suka awak. Okey. Awak suka tak jadi girlfriend saya? Firdaus, sorry. Tapi saya rasa awak terlalu baik. Sorry sangat. Sorry. Nama saya Putri. Dalam hidup ni kan, kita kena terima apa yang Tuhan tetapkan. Betul tak? Betul-betul. Assalamualaikum. Anda kembali lagi dalam Tak. Bukan bengkel biasa-biasa ni, bos. Ya, jadi tadi kita dah bersembang dah dengan abang food delivery. Abang Apek. Rider yang Handsome tampan betul. lah kena. Awak sukalah kan? Awak sukalah dengan abang-abang handsome macam tu kan? Tapi tak apa, it's okay. Tak apa. Rasanya kan, apa lagi customer kita macam banyak karena betul lah. Tapi saya nak Tapi tahu. saya nak customer lagi sebab satu tak cukup. Saya tak cukup. Satu duit kad bank saya tinggal RM2 lagi ni. Alah, beli kopi je pun tu pun dah ungkit. Dia tak transfer lagi ni, kena tunggu ni. Tunggu. Dia kata habis hantar barang tu je terus bayar. Tapi tak tahu lah belum nak bayar. Aduh. Tapi kan dah batuk dah. Ada insting. Ada insting customer datang ke? Tu ada kita lama kat belakang. Ya Allah. Tu. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tempat ganti ni ke? Ganti apa? Workshop ke? Betul. Sorry lah nervous sebab kereta breakdown lah. Alamak, tak apa. Saya boleh tolong. Ya ke? Saya boleh telefon. Okey. Kita saya kat situ. Risau kejap lagi nak ambil anak sekolah. Akak boleh duduk dulu. Okey, saya duduk ya. Dia nak ambil anak sekolah. Kenapa? Nak ambil anak ke sekolah. Jadi
akak ada anak ni? Adalah. Alah, hilang chance lah. Jangan. Alamak. Aduh, tapi tak apalah kak. Berapa anak akak ada? Saya 2 orang anak je. Seorang 13 tahun, seorang lagi 10 tahun. Tapi sebelum tu nak tanya juga, nak panggil akak ni apa? Panggil je Kak Intan. Kak Intan, patutlah cantik nama pun Intan. Terima kasih. Tapi kan, akak kita nak tahu sikit pasal anak-anak akak. Betul. Anak akak yang 13 tahun tu, macam mana kak? Anak yang sulung sekali tu, dia lelaki. Dia ni anak istimewa. Dia autism. Autism. Okey, jadi kita masuk ke segmen kita. Bila dunia kita berbeza, sembang hati ke hati mak dan anak autism. Jadi akak dah masuk ke rancangan Tok Tok Tok. Bukan bengkel biasa-biasa ni, bos. Excited tak kak? Excited tak? Excited. Masuk TV kan? Itulah, terkejut juga. Dia tepuk sikit untuk Akak Intan. Diorang pun suka tak Akak Intan. Saya pun lagi suka lah. Jadi biar saya tanya pula. Boleh tak apa-apa. Boleh. Okey, disebabkan so ibu puan adalah autism, betul? Betul. Okey, baiklah, boleh tak kongsikan serba sedikit perbezaan ketara? Kan Aiden kan dah umur 13, betul ya, kan? 13 tahun. Betul. Jadi boleh tak kongsikan sedikit masa dia kecil-kecil dulu berbanding bila dah meningkat remaja? Okey, masa dia kecil dulu, sebelum dia diagnose, saya nampak dia ni jauh berbeza dengan adalah cousin dia yang lebih yang sebaya dengan dia. Jadi dia ada masalah speech delay, nak minta sesuatu pun tarik tangan saya. Jadi daripada situ saya pergi diagnose pada umur 2 tahun 3 bulan dia official didiagnose sebagai anak autism lah. Jadi daripada situ saya hantar dia ke terapi, buat terapi di rumah. Jadi bila dah besar ni dia dah banyaklah perubahannya. Cuba sekarang ni saya rasa macam bukan dari segi fizikal dah saya perlu fikirkan, tapi lebih kepada emosi dia. Itu sekarang lah. Baguslah puan. Puan dah dah tahu dulu sebelum orang lain perasan benda tu. Ya, betul. Tapi kan ada lagi satu soalan saya nak tanya kat akak. Untuk tadi akak cakap pasal mental kan. Menjadi seorang ibu untuk anak istimewa ni mestilah perlukan pengorbanan yang luar biasa kan. Bukan sahaja fizikal akak, juga mental akak pun kena kuat, kena strong. Bolehkah akak ceritakan macam mana pula penerimaan kawan-kawan sekeliling atau persekitaran sekolah menengah dia sekarang? Ada cabaran baru tak dari segi sosial? Okey, anak saya Aiden Mikael ni, kalau saya boleh katakan, dia seorang yang ceria. Dia boleh berkawan dengan anak-anak tipikal ataupun kawan-kawan dia yang sama orang cakap autism macam dia lah. Tetapi dia mempunyai had. Kalau dia rasa overwhelmed, dah lama sangat bermain dengan orang tu ke bersosial, dia akan masuk bilik dia untuk recharge and reset. Jadi macam tu kita tahu dia punya time out bila dia punya kalau dia overwhelmed tu kita dah tahu dah ada dia punya orang cakap macam untuk dia rest, lepas tu kita ajak dia balik kemudian lah, mungkin sejam lepas tu ke macam tu lah. Saya rasa dia lebih senang untuk di lentur sekarang ni daripada dulu lah. Betul ke kalau saya cakap dia macam tahu boundaries dia sendiri? Betul, dia tahu. Cuma dengan adik dia tu dia suka sikit kacau-kacau lah. Ya ke? Walaupun nampak dia autism very pragmatic, tapi dia seorang yang suka very humorous lah. Dia suka usik adik dia. Dah pandai dah. Dulu tak bersosial susah, speech delay semua kan. Sekarang dia yang paling biasalah abang-abang saya pun suka usik juga dia ni. Usik juga. Biasa kan. Budak lelaki kan suka musik. Ya, suka musik. Betul Kak Intan, betul. Jadi Kak Intan kan ada bagi tahu yang Aiden overwhelmed. Jadi macam mana Kak Intan uruskan Aiden ketika tu? Saya perlu, not just me, tapi saya rasa bila dia overwhelmed tu saya perlukan sokongan yang padu daripada my own husband and sokongan-sokongan sekalian saya lah, macam family saya, kawan-kawan saya, even therapist pun dah jadi best friend I. His therapist dah jadi best friend I. Jadi
bila dia overwhelmed tu sometimes I tak boleh nak kawal juga. I need them to support me untuk kawal dia. Jadi benda ni saya rasa macam kena bersama-sama lah. Jadi diorang pun tahu kalau dia overwhelmed tak kacau ke apa ke, kita biarkan kerja. Biarkan sekejap. Macam kerjasama lah. Macam kerjasama, Wonderpack. yes. Wonderpack kan. Kena kerjasama. Betul. Jadi itulah memang Aiden perlukan support system dia. Puan pun Kak pun perlukan support system Kak juga. Betul. Sebab mental kita pun kena jaga juga kan. Betul sangat. Jadi nak tanyalah, sepanjang perjalanan membesarkan Aiden sampai dah bujang macam ni kan, macam mana Kak melihat kekuatan emosi diri sendiri pula? Tanya pasal Kak pula. Kekuatan emosi diri sendiri dan apa perkara yang paling bermakna yang Kak belajar sepanjang jadi autism mom? Okey, benda yang saya rasa sampai sekarang saya dapat lihat perkembangan Aiden ni dan juga saya adalah saya tak give up dengan dia. Dan dia pun banyak ajar saya tentang kehidupan dari segi kesabaran. Okey, redha tu penting dan redha untuk saya macam it took me like years. Okey, tapi bila dah sampai pada tahap yang you know what, kita terima anak ni seadanya, kita membesarkan dia dengan baik, beri dia pendidikan macam orang budak biasa, everything went well. Macam you know, lepas tu saya pun macam saya cakap lah, saya perlukan sokongan juga daripada family saya. Orang-orang tu penting. Ya, betul Kak. Jadi haraplah dapat membuka mata-mata masyarakat di luar sana. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali di dalam rancangan Tok Tok Tok. Bukan bengkel biasa-biasa ni. Bye. The Midnight Show. Hari ni kita akan bercakap tentang fashion. Saya tak pandai sikit berfashion. Saya tolong jawabkanlah untuk Farhan. Mereka ni bukan calang-calang orang dia. Teka-teka. Kalau nak teka ni haiwan apa? Nyamuk pun boleh. Macam daging pun ada. Weh, macam daging pun ada. Dia cakap, bukan saya cakap. Ni dalam banyak pencuci mulut kat Malaysia ni kan. Macam Candy. Saya sangat suka. Di belakang saya ikut menari juga. Itu hari lain lah. Weh, berhenti! Astaghfirullahaladzim! Kejap! This is Tasha, my best friend, or should I say soulmate, since day one. You met someone on the internet. Not someone on the internet. Wait, you like someone that you just met based on internet? Should I send pictures? Go on. Send you. Like, how do you trust him? How do you know he is the one? Rondo. Calm down. Do you want to get some coffee? Coffee? Yeah, don't worry, I'll see you. You like him? Yes. Shock. What is it? No, honey, it's not like what you think it is. Bila pintu dah tertutup, baru kita sedar penat yang kita sorokkan seharian. Tidak semua senyuman itu tanda bahagia. Tanya khabar kawan anda hari ini. Ayah bilang tidak. Dia belum kenal betul yang betul dan tidak. Cucu Datuk Merah. Sudah. Lupa saja.
buat je lah. Saya malas lah. Saya nak betulkan tayar ni. Aduh. iPad ni susah lah. Ada awan ni. Awak teriak. Tu. Tengok. Tu. Dah lah. Anak budak kecil je pun. Besar. Tak leh. Tu. Apa bomba? Abang bomba. Apa bomba? Tu Dula. Senang je. Senangnya. Nak. Boleh pegang. Tak ada siapa. Ya Allah. Saya boleh pegang. Itu Raya. Ya Allah. Okey. Tadi tak call pun. Macam mana boleh sampai? Call pun dah sampai. Macam mana tu? Kita memang tengah makan kat kedai sebelah tadi. Macam kita dengar Superman ada lah bunyi Raja. bising-bising ni. Kita datang tengok. Ya Macam ke? semua macam ni. Macam tu. Tapi bang, boleh duduk dulu bang. Bang. Nampak. Abang bomba handsome ni kan. Nyanyikan bang. Kalau dah masuk ni tak boleh keluar dah bang. Dah tak boleh keluar dah. Keluar dah. Sebab abang masuk dalam rancangan. Tak. Bukan bengkel biasa-biasa ni bos. Abang masuk TV tau. TV tau, excited tak? Okey, TV. Nervous pula. Tapi tak apa, tepukkan untuk abang-abang bomba kita. Boleh tak nak kenal sikit lah nama abang-abang ni? Nama penuh, nama je lah, nama manja. Single ke tak, tu Raya nak tahu. Tak. Tu Raya nak tahu. Dah berapa lama dah berkhidmat dalam bomba? Mula dengan abang ni. Nama saya Muhammad Fahmi Zamani. Okey. Umur 23 tahun. Masih single lah. Masih single lagi. Dalam bomba ni saya dah berkhidmat selama 3 tahun. 3 tahun. Jadi start masa umur 20 lah? Lebih kurang. Jadi abang selamat? Okey, saya Rafael. Nama penuh saya Rafael, Anwar Rafael bin Anwar. Saya belum 30 lagi. Okey, belum 30. Saya berkhidmat dalam bomba ni baru lagi. Baru 6 tahun lah. Baru 6 tahun. Saya pun baru kerja kat sini. Double daripada abang Fahmi tadi. Tapi ada soalan abang tak jawab ni. Single ke tak? Alamak. Itu biarlah rahsia. Itu biar rahsia. Okey, tak apa, itu rahsia. Confidential. Okey. Jadi, Raya nak tanya tak? Macam excited sangat je ni. Panas-panas ni nampak pink-pink dah tu. Saya nak air tadi boleh tak? Tak apa. Okey, baiklah. Saya ada soalan untuk Abang Fahmi dan juga Abang Rafael. Jadi, senang ke sebenarnya kerja sebagai seorang bomba ni? Dan boleh abang kongsikan apa sebenarnya konsep sukarelawan bomba yang ramai orang awam masih tak tahu? Okey, dalam bomba sukarela ni, kita orang first tak bergaji lah. Tak ada allowance, tak ada apa-apa imbuhan. So, kita orang ni bertugas atas ikhlas semata-mata lah. Begitu. Tepuk sikit. Memang bagus abang bomba kita. Demi Bangga je Malaysia ni, Malaysia. Jadi nak tanya pula abang Abang Rafael. Ya. Kalau ada anak muda yang atau mahasiswa yang tengah menonton sekarang ni dan ingin nak join, apa kriteria yang diperlukan untuk menjadi sukarelawan bomba? Start umur berapa boleh join? Dan macam mana cara untuk diorang daftar? Okey, untuk join bomba sukarela ni mudah je. Kita hanyalah 18 tahun ke atas. Sampai yang dah berpencen pun boleh juga. Dah pencen tapi juga? Untuk tempoh yang ada insurans adalah di bawah 60 lah. Jadi kalau saya 40-an boleh lah? Boleh lagi. Saya nak stop Janji. kerja sini lah. Janji? Janji sihat tubuh badan. Sihat tak? Sihat tak sihat sikit lah. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Apa tu Raya? Okey, tu Raya pula macam masa excited sangat lah kamu ni. Okey. Diorang biasa ingat tugas bomba ni senang, betul tak? Betul. Macam padam api. Macam mana padam api? Macam tu. Okey, betul ke? Atau banyak lagi tugas penting lain yang kami tak tahu? Okey, tugas bomba yang biasa awam tak tahu lah kan. Kita ada sekecil-kecil tugasnya adalah ambil kucing daripada pokok lah biasanya. Kucing daripada pokok ataupun daripada bumbung, daripada longkang yang baru-baru ni Cik Fahmi ambil kan. So itu sekecil-kecilnya lah. Yang sebesar-besarnya adalah kita akan kontrol kebakaran ataupun hazmat sebagainya lah. Itu sebesar-besarnya lah. Jadi cuba bagi tahu pengalaman yang besar-besar punya tu kan, yang padam api tu, cuba terangkan apa perasaan
situasi tu? Okay, dalam kebakaran yang kita biasa hadapi, dia akan ada banyak bahagian yang kita nak cover. So bila kita datang dalam kebakaran, biasanya orang akan suruh kita padam kawasan kebakaran, betul tak? Tapi orang tak faham. Sebenarnya kita bukannya nak padam kebakaran itu sendiri. Kita nak kontrol kebakaran itu daripada merebak ke rumah sebelah. Itu yang utama sebenarnya. Daripada kita nak padamkan api itu sendiri. Faham. Itu keselamatan. Ya, keselamatan semua orang lah. Jaga kita kan gitu. Jaga kita. Tapi untuk Abang Fahmi pula, boleh tak abang pula kongsi satu pengalaman ngeri lah orang kata, atau yang paling tak dilupakan sepanjang abang bertugas? Pengalaman ngeri saya Ya. Selain yang pengalaman first saya semasa join bomber ni, ada peristiwa Elmina. Elmina. Yang kapal terbang tu terjatuh. Itulah first case saya. Saya nampak macam benda situ. Macam-macam benda boleh abang uraikan. Kita boleh Kita tak boleh lah kan. Tapi itulah, saya punya nenek duduk kat Elmina. So masa jadi tu, bila abang cakap balik tu, saya teringat pula. Tu tempat nenek saya duduk. Tapi kan, apa pula awak nak tanya? Okey, orang awam ni kadang-kadang ada tabiat macam pukul rata, betul tak? Ada netizen cakap, alah, bomber sukarelawan je, tak power macam bomber tetap. Okey, diorang join sebab nak pakai uniform je. Jadi ada tak apa-apa komen pasal netizen cakap macam tu? Okay, untuk netizen yang cakap macam tu, kita alu-alukan untuk join kita dulu dan tengok cara kerja kita. Untuk kita punya balai sarjana utama, rata-rata kes kita adalah 700 tahun. Collectible lah, 700. So bila diratakan dalam sebulan tu lebih kurang 60 lah, lebih kurang. Okay, so bersamaan dengan satu hari 2 kes. Tapi tak adalah satu hari 2 kes. Satu hari mungkin 5 kes. So satu hari tu mungkin tak ada kes langsung. So kita cover semua jenis kes. Termasuklah kemalangan. Yang orang tak nampak. Mungkin dekat depan balai kita sendiri tiba-tiba kemalangan. So dekat kawasan kita ni, untuk balai bomber sebenar datang, anggaran masa adalah paling cepat adalah 35 minit. Untuk bomber sebenar datang. So apa tugas kami adalah frontliner lah. So kami akan cover dulu sebelum ketibaan bomber sebenar ni. Jadi apa pendapat Abang Fahmi pula pasal netizen tadi ni? Pendapat saya tak apalah, dia orang pun tak duduk lagi dalam rasa kita. Ya, betul. Diorang tak tahu. Berikan tepukan sikit. Tahu betul lah. Betul-betul ada lagi. Diorang tak tahu apa yang Abang Fahmi rasa. Dah habis semua dah tadi. Tapi kan, sebab tadi dah cakap pasal kerja-kerja bomber semua kan, kita nak tambah mental. So obviously kalau pasal fizikal ni memang draining lah. Tapi mental pula macam mana boleh penjagaan emosi tu. Abang Fahmi. Okay, kalau pasal mental ni, first kebakaran kita tak kisahlah training macam mana pun, first nampak kebakaran merah kita tak takut. Takut nak masuk api kan. Tempat gelap, kita memang tak tahu. Tapi sebabkan kita punya tugas, tanggungjawab, pastilah masuk juga. Betul bang. Tapi tak apalah. Nampaknya di sini saja sasanya. Kita boleh dah kembali sebab sini. Jangan lupa datang ke rancangan Tok. Bukan bengkel biasa-biasa ni bos. Welcome back to Disubalik Sanggar Layar. On today's episode, kita orang buat prop untuk show Sanggar Layar. Apa rekod time ada tak ada makeup? Tadi ada makeup. Walaupun kru Sanggar Layar senyum sebaik, tapi ada drama. Apa ingat orang sebaik ni tak ada drama ke? Kau kenapa? Cepat dah lama sangat ni. Kita dah hukum apa dah ni? Cepat Ain. Sumpah lambat. Ada pun baik je. Perempuan yang buat kerja lelaki semua dah mampus ke? Memang tak ada dah. Ini je Mak John. Jangan lupa tengok episod hari ni, minggu ni untuk tahu apa yang jadi antara semua Sanggar Layar ni, okey?
4 lagi kematian dilaporkan. Kedua-dua suspek Berita Students Mangku Presiden Kesejahteraan. melaporkan isu-isu semasa, namun teknologi, hiburan, sukan dan pelbagai lagi dalam satu paparan. kerana malang tidak berbau. Kan Budi 95 Dan melonceng maut 28%. dapatkan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara yang dirikaskan khas untuk tontonan anda. Saksikan Berita Student setiap hari jam 6 petang hanya di Sanggalaya TV. Kalau batuk berdahak, minum langsung di tempat. Gak perlu banyak repot, tinggal sobek langsung sedot. Kemasan lebih praktis, gak repot nyimpennya, bisa di mana-mana. Kalahkan batuk. Gas lagi, gas lagi. Biasa-biasa di bas. Jadi kita dah ada beberapa sensor kat sini. Rasanya macam kita dah sampai ke segmen game show. Ya, ada game. Tepuk sikit. Audience kita suka lah tengok abang-abang ni kan. Tapi kan rasa macam seorang kurang satu player lah. Sebab saya pun tertunggu-tunggu juga player ni kan. Itulah kita je nak main. Itulah tak kita je nak main. Aduh. Hello. Assalamualaikum. Bengkel apa ni? Dari tadi Masya Allah bising kat luar. Saya nak praktis menyanyi pun tak boleh. Sangatlah bising. Ya Allah dengan bising. BBB. BBB kan bising. Kan? Bukan. Bising. Tapi akak ni siapa? Akak siapa? Nama saya Syifa Dianuina. Kenapa? Syifa yang Akak penyanyi ke? Macam mana awak tahu? Mana penyanyi ada dekat lah. Rajenda tu, betul ke? Awak tahu Rajenda? Oh my god. Serius lah awak tahu. Tapi saya pun macam kenal awak lah. Macam Awak kenal saya? Macam kenal awak. Yelah tu korang pun. Tapi tak apa. Akak dah kat sini kan. Kata kita bising tak apa. Betul bising. Jadi akak kena masuk game kita. Weh, ada game? Serius lah. Nak, tapi dengan syarat I is kena nyanyi lepas tu. Boleh. You is kan. I is kan. Okay, boleh. Setuju ke tak audience nak dengar, nak tengok game? Setuju. Audience ni semua setuju. Jadi kita bolehlah kita start main game kan? Ya, betul. Tapi kita buat jadi team A ialah Dia dan juga Abang Fahmi. Team B pula mesti Turaya excited. Turaya dan juga Abang Rafael. Saya team B lah ni. Team B. Jadi Abang Fahmi boleh dengan Dia. Wah, saya dapat partner bomba. Ya, partner bomba. Assalamualaikum. Saya duduk Awak boleh duduk. Okey. Jadi kita akan main game gerak cepat. Hebat tak nama tu? Saya buat sendiri tau. Hebat. Sedap. Okey, jadi kita akan saksikan VT tutorial sekarang. Okey. Jadi dengan sini baik cabaran gerak cepat ni senang je, tapi perlukan kepantasan. Setiap pasukan akan ditunjukkan satu gambar berbeza yang penuh dengan peralatan bengkel. Korang cuma ada 10 saat sahaja untuk tengok dan hafal barang-barang itu. Lepas gambar ditutup, masa 40 saat akan bermula dengan arahan dari saya. Korang kena cari dan rembat barang yang sebiji macam dalam gambar tadi. Dah dapat? Dapat ke tak? Dapat. Okey. Jadi teruskan masuk dalam kotak pasukan masing-masing. Tapi ingat satu barang yang betul korang dapat satu mata. Kalau tersalah barang, zero lah. Satu mata je bos. Ya, zero kau tak dapat. Jadi lepas masa dah tamat, saya sendiri akan selongkar dan semak barang kedua-dua pasukan. Pasukan yang kutip mata tertinggi, koranglah pemenang. Macam mana? Kedua-dua pasukan sudah bersedia ke tidak? Sedia. Audience bersedia ke tidak? Wah, audience kita meriah lah. Sukalah Turaya. Jadi tanpa berlengah-lengah masa, kita start game. Okey, gambar akan dibawakan. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, game start. Cepat cari. Dah tak ingat apa-apa dah. Ada semua. Ada semua. Lagi. Orang banyak supporters lah.
je lah semua. Dah ada apa salah? Ada apa salah? Oh, dia tak kata salah tu, dia pilih tu. 4, 5. Ada 8 tadi, ada 8. Pilih je mana-mana. Pilih je. Abang bomba bukan kena ingat ke? Bukan je marah apa bomba pula dah. Berani no. Marah apa bomba no. Ni ambil je lah. Merah, pilih merah. Okey. Ada 8 ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dia kira-kira pula, dia kira-kira. Okey, jom. Jom. Tapi saya rasa ni ada. Lah, jangan ambil dulu. Macam sabotage juga Raya ni. Boleh. Okey, game akan habis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Okey, game end. Okey, boleh Abang Fahmi dan juga dia ke sofa. Jadi rasanya macam mana game tadi? Rasa saya setahu saya lah kan bomba dia kena ingat benda tapi Abang Fahmi dia lupa lah apa Macam tu benda. pula. Janganlah marah bomba kita. Tadi. Tapi tak apa, dia power. Okey, bagus. Jadi, Tim B pula sedia ke tidak? Sedia lah. Okey, boleh Sedia tak? ke depan Okey, sekarang? sedia. Abang Rafiq bersedia. Okey, boleh ke depan. Wah, terakhir saya take terakhir tak? Saya pastikan saya menang Ya ke? Okey, kita akan paparkan gambar dia. Pang! Mana? Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, game start. Banyak betul lah hadis ni bagi tahu. Ada yang diorang ambil dia katanya. Mana ada? Suraya warna pink tu Suraya. Suraya warna pink. Okey, masa habis dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Boleh kembali ke sofa. Alright. Jadi macam mana tim Turaya? Okey. Saya rasa ada banyak sangat barang saya tim A ambil. Oh, Kita tak ya ada ke? kan? Tapi tak apa, tengoklah siapa pemenang, siapa paling pantas ni. Kita ada 2 abang bomba kan? Tengok macam ni. Kita start dengan tim A. Boleh? Okey, tim A. Kita check Apa ni? Apa ni tim A? Tapi betul. 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 Okey. Allah, besar kena bak Besar kena bak ni. Okey, ini rahsia lah, tak kita tahu dulu. Kita tak kita tahu dulu. Okey, ni pun. Ni tak apa ni? Tak eyelashes Bukan. Tak janganlah macam tu, takutlah. Pomen tak tahu ke ni? Nama je bos, tapi tak tahu nama. Tak apalah, saya bos, awak tu pomen. Saya tak buat apa-apa pun. Okey, ni. Ada tak? Betul. Semua betul ke? Jap. Tunjuk bicep bang. Apa ni? Kecil kira ni apa? Salah. Tu saya punya. Mencuri lagi. Okey ni. Apa ni? Tolak kena tolak makan. Tak boleh. Okey. Ni apa ni pomen? Apa ni pomen? Saya pun tak tahu. Awak pun tak tahu. Tak apalah, saya pecat awak nanti Okey. Apa ni? Mikroskop? Ada. Bukan? Tapi ada. Ada. Dua-dua ni ada. Wah. Okey. Nampaknya in the league sekarang ni Team A lah. Macam mana ni? Okey. Jadi kita move on kepada Team B pula. Allahu Akbar. Main ambil je dua-dua ni. Apa ni korang? Benda tu macam paling tak ada lah sebenarnya. Apa ni? Kalau haus abang berkata boleh minum. Okey. Ni ada, ni betul. Pelayar. Ini saya tahu, pelayar. Ya ke? Okey. Ni pula. Screwdriver. Oh, screwdriver. Okey. Ada. Okey, ni apa ni? Ada. Yelah. Ada. Betul. Ya Allah. Saya pun rabun lah, sorry lah. Ni apa ni? Clock. Timer. Jap, siapa ambil yang tu? Tak ada. Ni pula. Satu saja. Dua betul. Okey, jadi tapi kan dengan duka citanya saya rasa saya dah dapat dah pemenang untuk game gerak cepat ni. Kau rasa siapa menang? A kan?
Dua kata Abang Rafael sini pula rasa apa menang? Ada kata Abang Fahmi menang. Oh, banyak-banyak fans betul lah Abang Fahmi dengan Abang Rafael ni kan. Suka betul lah. Tapi, jadi saya dah kira-kira dah. Pemenang bagi gerak cepat dimenangi oleh kumpulan Betul lah, Alfa menang. Thank you. Macam tu. Tahniahlah kepada Abang Fahmi dan juga Dian. Kerana memenangi. Macam mana rasa? Apa rasa menang ni? Rasa kita best kan? Happy kan? Sorry, kita pun kena salam lah. Kita pun kena salam. Janganlah merajuk. Calon. Itulah menang kalah ni, itulah adab permainan. Saya nak berhenti kerja lah, bos. Tak apalah, awak stay dulu lah. Tapi tak apa. Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi kita di dalam rancangan Tak. Bukan bengkel biasa-biasa ni, bos. Aku nampak laki kau tu tadi dengan perempuan lain. Dia takkan buat macam tu lah kat aku. Ni dia kan? Sekejap. Mana beg aku? Beg aku mana? Balik kecil-kecil. Buka sekarang. Kau buka bagi habis sekarang. Kau tu siapa? Aku ni bini dia. Bini dia? Tak, maksudnya dia tak cakap dengan I. Dia dah kahwin. Bukan tu ya pula. Tu masalah kau apa? You tak tahu you dah kahwin. Sabar. You nak dia ke I? Kau suruh bini. Aku bini dia. Kenapa kena bini? Kenapa dia datang ke I? Kenapa? Apa special sangat kau? Nak bercerai dengan you. Kenapa pula? Terus mau 3 tahun kahwin tau. 3 tahun? Tapi 3 tahun tak ada anak. Buat you manjul. Itu sempurna. Kau nak sangat dengan perempuan ni? Tak, kau nak sangat dengan perempuan ni. Ambil dia. Biarkan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu. Bunyi apa pula ni? Kalis? Ya? Asal tak tidur lagi? Sekejap lah nak rekod lagu. Rekod apa ni? Tengok tidur. Teringat pukul 3 pagi aku tak boleh nak tidur awal. Mana laptopku, pensel tekanku. Give me some papers, nak tulis lagu. Pokok pangkalan. Rimas assignment ni. Kita tak je pun. Bukan bengkel biasa-biasa ni, bos. Bos, pejam celik dalam. Pecah ni. Dah tak ada, dah habis 1 jam dah. Dah 1 jam dah kita mengemudikan bengkel BBB kita ni. Ada orang cakap bising-bising, tapi bukan. Bukan, ni bengkel bukan macam biasa ni. Terasa sikit lah cakap bising-bising tu. Kita fun-fun kat sini. Kalau kita fun, dia orang fun tak? Tak dengar lain sekali. Saya belah sini fun ke tak? Wah, dia orang kata fun juga. Okeylah. Jadi harapkan penonton kita di rumah pun fun jugalah, rasa excited tengok kita punya rancangan pada petang ini. Tapi itulah tu Raya kan. Tadi kita banyak sembang lah pasal apa tadi, cuba awak recap satu. Hasil mahasiswa. Oh, abang Apek tu. Abang Apek tu. Teringat pula Abang Apek.
ingat pula kan, bolehlah ada level food macam tu kan. Kedua pula kita tengok ketabahan seorang ibu autism. Betul. Cantik betul lah Kak, Akak saya Intan ingat tadi. lagi Kak Intan Suraya nama dia. Woi, cantik betul lah. Saya pun ternyang-nyang je tengok muka dia kan macam ni. Awak pun mengada juga ya? Yelah, ngada sikit lah. Macam awak je ngada, saya nak ngada kak. Tapi patut kita tengok jugalah pengorbanan abang-abang bomba. Kita dengar lah dari segi mental dan juga pekerjaan Betul, diorang. Abang Fahmi dan juga Abang Rafael. Dan last sekali apa? Game apa tadi? Gerak cepat, gerak cepat. Gerak cepat. Game kecoh tadi. Jadi, semoga rancangan dapat mengetoklah minda anda dengan ke arah positif. Jadi, jangan ke mana, kita akan dengar daripada Dia Syifa Knock Knock. Jadi, jumpa lagi di rancangan Tak Tak Tak. Bukan berita biasa-biasa. Bye. Jumpa lagi. Tersilam, jangan abaikan ku, nak ku berikan semua, tak ku buktikan diriku. Jangan tersalah, jangan tersilam, jangan abaikan ku. Jaga-jaga hati, jaga-jaga nanti, kalau ku hampa kau kan rasa. Jaga-jaga hati, jaga-jaga nanti, kalau ku terluka kau pun kan sama. Bukan mahu tunjuk tiba, bukan nak mengada, cuma ku tak mahu kecewa selalu. Dan andai apa ku beri tidak cukup untukmu, katakan padaku apa kau mahu. Kiranya kau benar mahu, kiranya kau benar mahu. Ku want to sayang kamu, jangan sakiti aku. Nak mahu ku perhatian, tak mahu ku kau buktikan. Jangan tersalah, jangan tersilam, jangan abaikan ku. Nak ku berikan semua, tak ku buktikan diriku. Jangan tersalah, jangan tersilam, jangan abaikan ku. Jaga-jaga hati, kalau ku hampa kau kan rasa. Jaga-jaga hati, jaga-jaga nanti, kalau ku terluka kau pun kan sama. Satu, haruslah setia, jangan cakap bohong, buatku menangis. Jangan buatku tersenyum, ulangi dari satu.